Okay, Assalamualaikum semua. Dalam video ni saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak register and download Harta Exchanger. Okay, first sekali anda boleh tekan dekat link register ni. Okay, and then kalau macam saya akan buka dekat Safari lah. Saya tekan dekat sini. Okay, jadi pastikan kita pilih personal. Okay, and then anda boleh isi email dan create password. Ulang lagi sekali, and then tick benda ni, I'm not robot, and sign up. Okay, tapi kalau anda ada akaun Google nak mudah, macam saya akan tekan sign up with social account. Saya akan register pakai Google. Okay, saya tekan ni, Google. Saya tekan personal. Okay, and then saya akan pilih akaun Gmail saya. Okay. Okay, saya tekan continue. Okay, and then saya akan letak number phone saya. Next, tekan got it. Okay, and then step seterusnya kita kena buat verification. Okay, kena buat KYC dekat Harta ni. Jadi kita scroll bawah, kita tekan get started. Okay, pastikan anda ready IC bersama anda. Okay, kita tekan continue. Okay, tekan continue. Okay, kalau anda berada di Malaysia, anda tekan dekat atas ni, all country except USA. Okay, and then tekan continue. Nationality anda letak negara anda. Okay, saya Malaysia. Okay, tax resident country. Okay, sama juga Malaysia. And then tekan continue. Okay, kat sini anda perlu ready IC anda. Okay, and then kita kena buat verification muka. Okay, kita tekan continue. Okay, tekan ID card. Continue. Okay, and then kita tekan continue. Continue. Allow. And then pastikan kita ada IC bersama kita. Kita scan IC kita. Okay, and then kita scroll bawah. Kita tangkap capture. Kita hold. Okay. And then kita tekan continue. Pastikan gambar tu clear. Gambar IC kita clear. Nampak segala detail. And kita tekan continue. Okay. Kalau tak clear, kita kena tekan replace image tadi. Okay. And then kita pergi ke belakang punya IC. Okay, pastikan clear. Tangkap gambar. And tekan continue. Okay. Pastikan jelas. Okay, and then pastikan kita ready dengan muka kita. Tekan continue. Jadi kita kena pandang kamera ni. Okay. And kita kena pusing muka kita. Okay. Okay. Untuk please select reason, tekan je invest in crypto. Employment status, okay, terpulang. Macam saya self-employed. Okay, kalau macam anda, pilihlah yang mana satu. Okay. Sama ada unemployed, student, self-employed, retired, part-time employed ataupun full-time. Okay, employment industry. Macam saya in finance. Okay. And then, adakah anda ni orang politik? Kalau macam saya bukanlah. Okay. Jadi, kalau macam anda tak nak pening, pilih je no. Okay. Tekan continue. Okay. Jadi, we'll verify your details. Okay, kita tekan done. Okay, dah settle dah. Jadi, kita dah register Harta. Sementara tu, kita boleh download Harta dekat App Store ataupun Play Store. Okay. Jadi, kalau anda pengguna iPhone, iOS, anda boleh buka dekat App Store. Boleh search Harta. Okay, H-A-T-A. Search. Okay, ada dekat sini. Harta, kita boleh download. Kalau untuk pengguna Android, boleh download dekat Play Store. Okay, sama juga. Search Harta. H-A-T-A. Okay, kita open Harta. And then kita tekan atas kiri ni. And then kita tekan sign in. Okay, kita login pakai akaun kita. Macam saya pakai Google. Kita login. Tekan continue. Okay, pilih akaun Google yang kita dah register Harta tadi. Tekan continue. Okay, bila dah keluar macam ni, kita boleh check akaun status kita. Tekan dekat atas kiri ni. Okay, tekan dekat verification. Okay, pastikan kita punya verification status dah approve dah. Okay, jadi sekejap je benda ni. And then sementara tu, kita boleh terus set up kita punya 2FA authenticator kita. Macam mana? Pergi back. Okay, and then kita tekan security. Okay, tekan authenticator app. Okay,
Jadi dekat sini kita boleh install Authenticator app. Okay, ada banyak. Okay, kalau macam ni kita terus tekan dekat from App Store. Okay, kita boleh download Google Authenticator. Dia ada banyak Authenticator, tapi macam saya lebih prefer Google Authenticator. Okay, boleh download dekat App Store ataupun Play Store. Okay, lepas anda dah download Google Authenticator, anda boleh open. Okay, and then anda perlu login account Google anda. Okay, lepas tu dia akan keluar macam ni. Okay, anda tekan add code. Okay, and then kita tekan enter a setup key. Okay, account name kita letak Hatta. Untuk your key ni, kita buka balik Hatta, kita copy setup key ni, kita pastekan. Yang bawah pastikan time base, and then kita tekan add. Okay, and then kita dah ada dah Hatta. Okay, jadi lepas dah ada benda ni, okay, kod ni dia akan generate setiap dalam beberapa saat, and dia akan reset balik. So kita buka balik Hatta, kita tekan next. Okay, and then kita kena letak 6 digit kod yang kita dapat daripada authenticator kita. Okay, kita tekan kod ni, kita tekan je, nanti dia akan automatically copy. Kalau macam untuk Android, kena hold lama-lama and then dia akan copy. Okay, jadi bila kita tekan, okay, and then kita paste kan, dah settle dah Authenticator app kita. Okay, kita tekan done. Jadi benda ni dia macam SMS code lah. Cuma SMS dia leceh sikit, nak kena tunggu. Okay, nak kena tunggu dapat SMS. Yang benda ni kita dapat 6 digit code daripada sini saja. Okay, and dia akan sentiasa bertukar. Okay, jadi kita pergi back. Jadi itulah dia cara untuk kita nak register and download Hatta Exchanger. Okay, boleh tengok next video. Assalamualaikum.